Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami daripada kumpulan 2 ingin membentangkan tajuk kejadian manusia mengikut perspektif Al-Quran dan Sains bagi subjek Ilmu Wahyu dan Sains kod MPU 33012. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan ini dengan abstrak. Kajian ini meneliti kejadian manusia mengikut perspektif Al-Quran dan Sains bagi melihat keselarasan antara wahyu dan penemuan moden. Fokus kajian ini adalah untuk menghuraikan ayat Al-Quran berkaitan proses penciptaan manusia serta membandingkannya dengan perkembangan embrio dalam sains. Dapatan menunjukkan bahawa peringkat kejadian manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah selari dengan pengetahuan saintifik masa kini. Oleh itu, kajian ini menegaskan bahawa Al-Quran mengandungi fakta yang tepat mengenai keajaiban penciptaan manusia. Baiklah, kita masuk ke objektif kajian. Terdapat 4 objektif kajian dalam kajian ini. Yang pertama, menjelaskan proses kejadian manusia sebagaimana yang diterangkan dalam wahyu. Yang kedua, menerangkan secara mudah proses perkembangan manusia dari sudut sains. Manakala objektif yang ketiga, menganalisis hubungan antara wahyu, Al-Quran dan penemuan sains dalam memahami keajaiban penciptaan manusia. Objektif yang keempat, iaitu yang terakhir, untuk menjelaskan kajian tentang hukum fiqh bagi isu semasa proses kejadian manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan sedikit tentang proses kejadian manusia menurut wahyu. Okey, dalam Islam, proses kejadian manusia ni berlaku secara berperingkat, iaitu bermula daripada tanah, kemudian akan melalui proses biologi dalam rahim seorang ibu. Okey, kita bermula dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ni merupakan manusia pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung dengan menggunakan tanah liat. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, iaitu bermaksud dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu daripada saripati tanah. Kemudian Allah telah menciptakan juga Hawa sebagai pasangan untuk Nabi Adam AS supaya dapat melahirkan zuriatlah dan membina keturunan. Okay, seterusnya kalau dalam proses biologi, manusia ni diciptakan melalui proses reproduktif yang lebih terperinci di dalam rahim. Jadi Allah telah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'izama fa kasawna al-'izama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang bermaksud ayat 12 ni mengatakan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ni yang berasal daripada saripati tanah. Ayat ke-13 menyatakan bahawa kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, iaitu rahim seorang wanita. Kemudian ayat 14 pula barulah akan menerangkan tentang macam mana sebenarnya proses kejadian manusia ni berlaku dengan lebih terperinci dalam rahim, iaitu kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Jadi ayat ini menerangkan dengan lebih terperinci bagaimana proses kejadian manusia itu berlaku di dalam rahim, iaitu bermula daripada menggunakan setetes air mani yang kemudiannya akan membentuk alaqah. Alaqah ni adalah segumpal darah yang akan melekat di dinding-dinding rahim, kemudian akan membentuk segumpal daging yang juga dipanggil sebagai mudghah, kemudian akan membentuk tulang belulang, kemudian tulang belulang tu akan dibalut dengan daging dan membentuk seorang manusia yang sempurna. Okey, jadi begitulah proses kejadian manusia menurut wahyu. Manusia terbentuk melalui persenyawaan sperma dan ovum, menghasilkan zigot sebagai sel tunggal awan. Zigot membelah diri menjadi embrio, kemudian janin sebelum lahir sebagai bayi. Zigot dan embrio menempel pada dinding rahim untuk menyerap nutrien dari ibu bagi pertumbuhan organ. Proses perkembangan ini berlaku secara berperingkat dan sistematik yang dapat dikaji melalui embriologi moden dan teknologi mikroskop. Seterusnya, kita akan kembali kepada hubungan antara wahyu dan sains dalam keajaiban penciptaan manusia. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber wahyu. Jadi, Al-Quran ini memberi petunjuk asas tentang kejadian manusia, alam semesta dan fenomena alam. Jadi, banyak ayat Al-Quran ini menyentuh proses penciptaan manusia seperti nutfah, alaqah dan mudghah yang kini selaras dengan kajian embriologi moden. Yang kedua, sains ni sebagai alat memahami ciptaan Allah. Sebagaimana sains ni menerangkan bagaimana sesuatu terjadi melalui pemerhatian dan eksperimen. Jadi, penemuan sains moden ni sering mengukuhkan tafsiran ayat Al-Quran, bukan menafikannya.
Baik, yang ketiga ialah titik persamaan wahyu dan sains. Kedua-duanya ni mengajak manusia berfikir dan merenung ciptaan Allah. Jadi sains ni menjelaskan mekanisme, manakala Al-Quran ni menjelaskan tujuan dan hikmah di sebalik kejadian. Baik, yang terakhir, sains ni sebagai bukti kebesaran Allah, bagaimana penemuan sains ni mengenai tubuh manusia, alam semesta dan sistem semula jadi menunjukkan keteraturan dan kesempurnaan penciptaan bagi untuk membuktikan kebesaran Allah. Okey, seterusnya mari kita tengok tentang dapatan kajian berdasarkan isu semasa. Jadi isu semasa yang kami pilih adalah isu bayi tabung uji. Jadi bayi tabung uji ni terdapat dua hukum, iaitu yang pertama harus, iaitu dibolehkan, dan yang kedua adalah haram. Bagaimana bayi tabung uji ni boleh jadi harus ataupun dibolehkan? Sebab sperma dan ovum tu berasal daripada kedua-dua pasangan yang sah telah berkahwin, bernikah. Jadi benda ni dengan tujuan untuk mendapatkan zuriat, membantu mereka untuk mendapatkan zuriat. Jadi benda ni sangatlah diiktiraf syarak, dan walau bagaimanapun kedua-dua pasangan itu haruslah menjaga perbatasan, menjaga batas syariah dan memastikan supaya tidak terdapat percampuran benih daripada mana-mana pihak lain melainkan mereka berdua sahaja. Jadi bagaimana pula bayi tabung uji ini boleh jadi haram disebabkan oleh penggunaan sperma ataupun ovum daripada pihak ketiga. Maksudnya penggunaan sperma dan ovum daripada pasangan yang tidak sah, yang tidak berkahwin, yang tidak ada hubungan nikah lah, yang tidak ada berlaku pernikahan antara kedua-dua pasangan itu. Jadi ianya penderma ovum ataupun penderma sperma ia tetap diharamkan sebab kerisauan berlaku tentang pencampuran nasab. Sebab Islam sangatlah memelihara tentang nasab keturunan ni kerana ia melibatkan hukum waris, hubungan mahram dan juga tanggungjawab ibu bapa itu sendiri. Lepas tu isu tentang ibu tumpang. Walaupun sperma dan ovum daripada pasangan suami isteri yang sah tetapi diletakkan dalam rahim wanita lain, ia tetap diharamkan kerana ia akan menimbulkan kekeliruan status ibu yang sebenar dan juga berlaku pertindihan peranan ibu, iaitu ibu genetik versus ibu yang mengandung. Benda tu akan menyebabkan kekeliruan bila anak tu besar nanti. Walaupun dinyatakan bahawa bayi tabung uji ni diharuskan, bayi tabung uji ni juga boleh jadi haram jika berlaku pertukaran embrio, percampuran sperma ataupun ovum daripada pasangan lain dan juga kecuaian mak itu sendiri. Kerana ia akan menyebabkan anak tu boleh disandarkan kepada ibu bapa yang salah dan juga berlaku kezaliman terhadap hak anak tu sendiri. Baiklah, akhir sekali, marilah kita lihat kepada rumusan bagi tajuk kita pada hari ini. Berpandukan wahyu dan sains moden, kejadian manusia dapat difahami sebagai proses yang tersusun dan penuh hikmah. Al-Quran telah menerangkan asal-usul manusia daripada tanah melalui Nabi Adam AS. Kemudian, perkembangan dalam rahim seperti nutfah, alaqah dan mudghah. Penjelasan ini selaras dengan sains yang menerangkan proses persenyawaan, pembentukan zigot, embrio dan janin. Wahyu telah memberi tujuan dan panduan tentang kejadian manusia, manakala sains pula telah menjelaskan mekanismenya. Kedua-duanya saling melengkapi dalam menunjukkan keindahan dan kesempurnaan ciptaan Allah.